Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendaki yang hilang ketika hiking dah dijumpai selamat dijaga oleh orang asli. To be honest dengan anda, saya tak tahu apa-apa tentang hiking. Saya nak naik bukit besar di Kuala Terengganu tu pun dah mengah dah. Tak tahu kalau bukit yang mencabar macam gunung yang dia daki tu, mungkin saya dah kiok lama lah. Apa-apa pun, kebetulan dengan apa yang berlaku tu, MS Fit ada hantar 1 jam yang khas untuk trail runner. But saya rasa kalau anda ni kaki hiking, ini pun sangat sesuai untuk anda. Nanti saya cerita dengan lebih detail. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Ini adalah MS Fit Cheetah 2 Ultra. Macam saya beritahu tadi, dia dibuat khas untuk trail runner. Sedikit penjelasan tentang beza trail runner dengan maraton. Kalau maraton tu dia punya jarak dah pun fix and dia punya tempat larian tu lebih mendatar, lebih selesa, lebih selamat, terjamin gitu. Manakala untuk trail runner ni, dia punya jarak tu berubah-ubah mengikut kepada penganjur dan dia punya permukaan tu mungkin mencabar. Dia mungkin mendatar, mungkin juga kena naik bukit, mungkin juga di lereng-lereng gunung. So, agak bahaya. But still, dia ada kelompok yang kita kata obses kepada benda tu. Jadi, untuk keselamatan trail runner, untuk bagi peace of mind kepada trail runner ni, MS Fit keluarkan 1 jam khas untuk mereka, iaitu MS Fit Cheetah 2 Ultra yang saya sedang pegang, saya sedang tunjuk kepada anda ni lah. Saiz dia besar, memang untuk lelaki lah kot. Dia punya skrin ni bulat 1.5 inci pakai AMOLED display dan dia punya binaan, build quality tu cenggini. Memang solid gila lah. So, kaca dia tak bagi tahu material apa, tapi dia dah lalui impact test dan selamat. Saya cuba calarkan guna pisau ni. Saya cuba kikis-kikis macam ni. Anda boleh tengok tak ada kesan calar langsung lah. Okey sangat-sangat. Lepas tu frame dia ni, dia pakai grade 5 titanium. Body dia dari fiber reinforced polymer. So kalau anda nak guna lasak-lasak, mungkin kalau terhantuk dengan batu, insya-Allah tak bermasalah. Cuma ada satu benda yang saya tak suka dengan dia punya design ataupun dia punya material ni adalah dia senang sangat tinggal kesan cap jari. Bila kita pegang, dia tinggal kesan cap jari. Yang ni saya tak berapa gemar. Mereka kena coat lah supaya lebih bersih ataupun susah untuk tinggalkan kotoran. Itu dari segi dia punya binaan. Okey, untuk dia punya bateri pula. Bateri dia sangat besar. Kalau kegunaan biasa, dia boleh tahan sampai 30 hari ataupun 1 bulan anda tak perlu charge langsung. Lepas tu untuk kegunaan GPS, dia ada 2 mode. Satu GPS biasa yang mana boleh tahan sampai 228 jam. Kalau anda guna dia punya accurate punya GPS, dia boleh tahan sampai 60 jam dan kalau anda guna untuk trail mode, dia boleh tahan sampai 30 jam lah. So, bergantung kepada kita punya setting dan untuk dia punya power usage ni, sebenarnya kita boleh tengok dia punya power usage dekat dia punya setting. Pergi ke bahagian preference, pergi ke bahagian battery manager, anda boleh tengok detail-detail dia dan anda boleh tukar setting macam dia punya NFC dan sebagainya. Okey, itu untuk dia punya bateri. Dan kalau anda beli MS Fit Cheetah 2 Ultra ni, anda akan dapat 2 strap, satu jenis silikon dan satu lagi jenis nylon ni. Dan dia ada bagi kepada kita satu charging dock lah. So, dia tak ada bagi kepada kita USB-C. Ini antara benda yang anda kena maklum juga. Anda boleh guna je kabel smartphone anda, tapi just bear in mind kalau anda beli, anda tak dapat dia punya kabel USB-C. Okey, balik kepada dia punya display tu. Dia pakai AMOLED display. Jadi warna yang anda nampak tu memang cantik. Dia of course ada banyak wash face yang anda boleh pilih. Lepas tu anda boleh tengok dia punya refresh rate tu, refresh rate dia tinggi, so dia punya pergerakan tu smooth. Nampak tak? Brightness dia 3000 nits. So anda boleh guna dia di bawah terik cahaya matahari, boleh baca satu persatu tulisan tanpa ada sebarang masalah. Brightness yang saya tunjuk sekarang ni, dia punya brightness lebih kurang macam ni lah. Brightness dia dalam 1/6
1/4 dari biasa. Kalau saya tinggi kan memang cerah gila lah. That's why saya kena rendahkan 1/4 supaya tak berlaku overexpose dekat jam ni dan anda tak nampak apa yang tertera dekat dia. Okey, itu untuk dia punya fizikal. Seterusnya cara navigate. Cara navigate ada dua. Sama ada anda guna button-button ataupun anda swipe dia. Untuk button dia ada bagi kepada kita 4 button. 2 di belah kanan dan 2 di belah kiri. So untuk button atas kanan ni kalau anda tekan dia akan pergi ke workout activity. Lepas tu kalau anda dia pun boleh dikatakan sebagai enter button lah. Lepas tu button di bahagian bawah ni dia adalah main menu punya button dan dalam masa sama dia berfungsi sebagai back button. Manakala button di belah kiri atas ini adalah button untuk notification dan juga control center. Dekat sini kita boleh tukar setting-setting dia. Tengok saya tekan sekali lagi. Okey, saya tekan. Anda boleh tengok control center dan di bahagian bawah adalah dia punya notification. Back balik dan di bawah sekali ini di bawah belah kiri ini adalah cards punya button. Untuk swiping pula. Untuk swiping mudah. Kalau anda dah biasa pakai smartwatch, anda akan biasa tentang dia punya navigate, which is kalau kita swipe kanan ke kiri dia akan keluar semua main menu dia. Lepas tu kita back dulu. Kalau kita swipe dari kiri ke kanan ini adalah workout activity. Then kalau kita swipe atas ke bawah yang dia punya control center dan juga notification. Kalau kita swipe dari bawah ke atas ini adalah dia punya cards. So bila kita bercakap tentang smartwatch ni ada 3 feature yang kita boleh pecahkan. Yang pertama ialah dia punya lifestyle. Yang kedua adalah health dan yang ketiga adalah dia punya workout activity tu sendirilah. Untuk lifestyle dia ada built-in speaker, dia ada built-in microphone. Anda boleh terus jawab call dekat sini. Lepas tu dia punya Bluetooth tu anda boleh connect dengan anda punya TWS. Anda boleh masukkan lagu ke dalam makhluk ni. Kiranya kalau anda guna dia, anda nak berlari ke, anda nak buat aktiviti, anda dah boleh simpan phone anda dalam kereta ataupun dekat rumah. Anda boleh guna dia semata, anda boleh just bawa dia je. Anda boleh tengok dia punya map sebab dia ada storage 64GB. Kita boleh download map, boleh guna secara offline. Kita pun boleh masukkan lagu. So kita boleh terus dengar lagu dari jam ni lah instead of kita punya smartphone. Lagi kita boleh baca notification dan untuk notification ni kita pun boleh reply. Kita nak guna keyboard biasa pun boleh atau kalau kita nak terus guna dictation, kita nak bercakap dengan dia pun boleh. So memang okey sangat-sangatlah untuk lifestyle. Untuk dia punya watch face everything ni kita boleh tukar dekat dia punya app yang nanti saya akan cerita kepada anda. Dia pun ada dia punya coach, dia pun ada dia punya aura which is dia punya AI tu, but yang tu bila anda nak guna lebih-lebih anda kena subscribe. Dia tak percuma. Itu tentang dia punya lifestyle. Now kita pergi ke bahagian health iaitu kita punya kesihatan. Macam kebanyakan smartwatch yang lain kita boleh check kita punya blood oxygen. Lepas tu kita boleh tengok kita punya heart rate. Kalau untuk Amazfit dia ada perkenalkan BioCharge, dia pun ada sleep tracker, dia ada training tracker. Lepas tu ada Pi stress. So basically semua health feature yang biasa kita jumpa dekat smartwatch ada dekat sini. Kecuali kita punya tekanan darah, kita punya jantung, ECG kalau tak silap saya. Yang tu belum ada lagi dekat Amazfit Cheetah 2 Ultra ni. Dan last kali untuk workout. Untuk workout ni dia dah bagi kepada kita 180 template. And dalam masa sama dia pun ada auto recognition spot ataupun smart recognition, which is kalau kita berlari dia akan detect kita berlari, kita tak perlu nak tekan start, kita tak perlu nak buat apa, dia akan detect kita punya pergerakan tu. Let's say ada kita punya workout yang tak ada dalam 180 dia bagi kepada kita tu. Macam contohlah kita nak main galah panjang, tak ada. Jangan risau, kita boleh buat template baru menggunakan dia punya app iaitu Zepp. So ini dia punya app, boleh download officially dekat Play Store ataupun App Store. Memang bila kita buka tu kita tengok dia punya interface tu macam complicated gila sebab Amazfit dia nak bagi seberapa banyak data, sedetail untuk kita tahu keadaan diri kita, kita punya workout activity tu macam mana. Yang ni memang akan ambil sedikit masa untuk anda faham apa yang dia nak tunjuk kepada kita, but tak susah, mungkin dalam 2-3 hari anda dah boleh faham lah bagaimana benda ni berfungsi. Dekat dia punya tab bawah ni ada workout. Dekat sinilah kita boleh register kita punya template baru. Dekat sini juga kita boleh buat training library. Dekat sini juga kita boleh check record kita. Lepas tu ada badge. Ada badge untuk kita punya achievement lah sebab benda ni kita suka kan. Kita show off
off kita punya achievement. Then dia punya aura, which is ini adalah dia punya AI ketenangan, something like that. Dan di belah kanan sekali adalah lifestyle kita. Boleh tukar watch face dekat sini, boleh tengok have monitor, heart rate. Lepas tu kita boleh tukar device setting, notification setting. Kalau anda nak masukkan lagu, anda masukkan lagu melalui tab ni. Dan kalau anda nak download map pun, anda boleh download melalui tab ni lah, tab lifestyle ni. Okey, ini tentang dia punya app. Dan sekarang saya nak kongsikan dengan anda kenapa Amazfit dia nak jual Cheetah 2 Ultra ni kepada trail runner. Basically ada 3 poin besar yang anda kena tahu. Yang pertama, offline map. Yang kedua, dia punya GPS tu. Dia pakai circular polarized GPS antenna dan dia support dual band punya antenna. Yang ketiga adalah dia punya altitude sensor tu. Okey, untuk dia punya offline map ni, dia bagi kepada kita kontor punya map. Kontor punya map dia sangat-sangat detail. Kejap saya buka dulu kepada anda. Time record video ni lah susah nak tunjuk kan. Jadi saya akan tunjuk dia punya map tu. Kenapa map dia sangat-sangat membantu kita. Saya pergi ke bahagian sini, kita cari map kita. Yap, kita dah jumpa map dekat sini. And ini kedudukan saya sekarang. Okey, dekat map ni, apa yang dimaksudkan dengan kontor punya map, dia akan tunjuk surface permukaan bumi macam mana. Saya boleh zoom, saya tekan tambah di bahagian atas ni, dan saya boleh gerakkan. Anda boleh tengok yang kuning tu, itu adalah jalan raya. Lepas tu kalau ada padang ataupun di tempat yang kita kata ada rumput, dia akan jadi warna hijau. Saya boleh zoom in lagi. Anda boleh nampak ada warna biru kan? Itu adalah sungai. Dan untuk sesetengah tempat yang famous ataupun kita kata menjadi tumpuan, dia pun akan bagi tahu. Sebagai contoh, di kawasan rumah saya ni ada stesen minyak. Jadi, kita boleh plan dekat mana kita nak rehat. Itu antara dia punya kelebihan lah. Sangat-sangat detail guys. And dekat map ni, kita boleh buat route kita sendiri. Even kita boleh minta AI untuk buat route kita punya perjalanan tu. Dekat sini ada setting. Anda boleh tengok dekat navigation ni. So, dekat navigation ada my route, my location, explore nearby. Lepas tu ada create round trip navigation. So, memang nice. Dia punya map ni memang nice. And kenapa dia membantu kita dari sesat adalah kerana dia ada backtrack, tak silap saya, track back ke, yang mana dia akan bagi jalan yang kita dah lalu. So, kalau kita sesat nak ke depan, kita bimbang kalau pergi lagi ke depan, nanti kita sesat ni kan. So, kita boleh follow jalan yang kita dah lalui tu. Kita akan balik ke starting point lah. Dengan cara tu, kita tak sesat. Dan disebabkan bateri dia lama, bateri dia tahan lama, saya rasa kita akan sedar lah yang kita sesat dahulu sebelum bateri jam ni habis. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tentang dia punya circular polarized GPS antenna dengan dual band system, yang mana dengan dia punya GPS system ni, dia mampu bagi kepada kita connection yang sangat stable. Katakan kita berada di dalam satu hutan yang sangat-sangat lebat, yang mana GPS biasanya signal GPS sangat-sangat slow, tapi dengan dia punya GPS baru ni, dual band GPS dengan dia punya circular polarized antenna, dia membolehkan connection GPS tu sentiasa stable. Kita masih lagi boleh tengok detail macam map ni dan sebagainya. Dan last sekali, apa yang best adalah dia punya altitude sensor, yang mana dekat altitude sensor ni ada barometri altitude. Dia boleh check ketinggian kita dari aras laut dalam masa yang dalam real time, and dalam masa sama dia ada sensor tekanan. Dia boleh bagi warning kepada kita yang ribut nak datang. Kita boleh tahu ribut nak datang. So, memang awesome guys. Walaupun dia dibuat untuk trail runner, saya rasa dia punya kegunaan ni kalau anda hikers, anda pendaki gunung, anda suka masuk dalam hutan, dia pun sangat-sangat membantu. Sebagai kesimpulan, yes, jam ni sangat-sangat overkill untuk orang yang sekadar maraton, orang yang sekadar nak main pingpong, lepas tu galah panjang, memang overkill sebab harga dia memang mahal. Tapi kalau anda ni trail runner, atau anda ni macam saya beritahu tadi, anda ni hikers, anda suka masuk hutan, anda suka explore, kononnya anda adalah adventurous,
Bagi saya sangat-sangat berbaloi. Feature yang dia offer kepada kita mampu jaga diri kita dari sesat. Dia akan bagi kepada kita peace of mind lah. Apalah sangat harga dia kalau nak dibandingkan dengan keselamatan diri kita. Kalau anda berminat untuk beli Amazfit Cheetah 2 Ultra ni, saya sediakan link beli dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berabah. Jumpa lagi.